Pelakon cantik Intan Najwa baru-baru ini berkongsi satu berita yang cukup menggembirakan. Dalam satu hantaran di Instagram, dia umumkan yang dirinya kini sedang hamil anak kedua. Dalam gambar yang dimuat naik, Intan kelihatan memegang imej ultra bunyi sambil mendukung anak sulungnya, si comel Imani Lunara. Wajahnya jelas terpancar rasa syukur dan teruja. Dalam kapsion ringkas tapi penuh makna, dia beritahu Lunara bakal jadi kakak dan keluarga kecil mereka akan bertambah menjadi 4 orang. Walaupun Intan tak kongsikan usia kandungan, perkabaran itu sudah cukup buat ramai yang tersenyum. Ruangan komen terus dipenuhi ucapan tahniah dan doa agar segala urusan kehamilan dipermudahkan sehingga hari kelahiran nanti. Ramai juga yang kata tak sabar nak lihat Lunara memikul tanggungjawab sebagai kakak. Untuk rekod, Intan mendirikan rumah tangga dengan suaminya Ahmad Azraf pada 18 Ogos 2023. Kemudian pada 15 Disember 2024, mereka dikurniakan cahaya mata pertama. Kini, tak sampai beberapa tahun, keluarga kecil itu bakal diserikan lagi dengan kehadiran ahli baharu. Momen seperti ini memang buat ramai yang rasa terharu. Dari pasangan suami isteri, kemudian bergelar ibu dan ayah dan sekarang bersedia menyambut anak kedua. Perjalanan yang indah dan penuh syukur. Pada pendapat anda, Lunara akan jadi kakak yang tegas atau manja nanti? Kongsikan doa dan ucapan anda untuk keluarga kecil Intan di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.